Assalamualaikum. So hari ni kita ada Pro 2 Myvi SE Myvi SE ni abang datang nak masuk brake depan. Brake depan ambil twin port. Untuk twin port kita ada buat promosi. So tambah yang corak 2 lubang 1 jalur. Dan kita ada Honda Jazz ni pun. GK5 ni abang nak pasang brake juga ni. Nak pasang brake depan dengan belakang. Untuk depan tu abang nak ambil spoon. Yang belakang ambil set baru yang 1,500. Yang ni belakang semua dah bleeding dah habis. Dah bocor dah semua ni. So dia nak ambil set brake dah. Untuk depan dia nak ambil spoon. Okay, depan dia nak ambil spoon So yang ni sebelum. Depan nak masuk spoon. Okay, lagi untuk depan tu kita ada Brembo F40 pun kita ada. Brembo F40 pun masih ada lagi lah stok. Okay, lagi kita ada Nissan N16 ni dia tukar axle push dah press masuk yang heavy duty. Yang tu dah siap press dah, tunggu pasang je. Lagi kita ada ni F40 1700 siap pasang, ada promosi lagi. So Estima ni dia tukar axle push. Axle push, lower arm push nak press masuk heavy duty. Yang ni pun nak press masuk heavy duty. So yang ni kita ada Mitsubishi Triton. Triton abang tukar dia punya servo. Dia tukar. Yang tengah preview. Oh saya yang ni tunggu apa?